Assalamualaikum cik. Maaf ganggu. Cik jual ini berapa Satu RM1. RM1 Yang besar RM5. Tak ada yang RM1 Ya, aju nak air. Nak air tapi saya tak cukup duit. Tak apa, aju nak air bang. Oh ya ke? Aju nak air bang. Tak apa, tak susah kan cik? Tak apa, tak masalah. Pakcik okey, tak masalah. Air jus tembikai lah. Okay. Cik dah lama berniaga kat sini? Dah 4 tahun. 4 tahun. So elok je lah semua kat sini Ya. Cik niaga seorang je ke? Seorang. Seorang je. Ibu ini dah kat rumah. So sepanjang pakcik berniaga kat sini kan, ada tak macam kalau orang susah, macam saya tiba-tiba pakcik tolong? Itu susah. Bagi pakcik kan, dulu Ha. pakcik pernah susah. Mana susah? Pernah susah. Okey, pernah tak makan. Okey. Makan. Pakcik kaya. Pakcik susah. Ada betul pakcik. Okey. Satu hari cik janji, kalau aku senang sikit, orang susah mesti tolong. Kita Baik. tolong orang tak rezeki tak akan rugi. Akan rugi. Akan bertambah. Macam mana perjalanan pakcik masa mula-mula start? Bulan tu memanglah susah kan. Kita nak kaya customer, apa kan, nak orang kenal apa kan. Tapi tu cik percaya kita kena berusaha. Rezeki takkan datang, tak boleh kalau kita tak mencari, tak berusaha kan. Ya, betul. Pakcik percayalah bila kita dah tolong orang tu, kita akan terima juga. Contoh cik, pakcik tolong adik-adik kan. Contoh adik kan. Okey. Kita tahu akan datang rezeki lain, datang bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Ya, betul. Sebab kita ada Allah Ta'ala. Betul. Tapi sekarang ni ada orang hulurkan sedekah untuk orang baik macam pakcik. So yang ni ada 300. Yang ni ikhlas je. Tak apa ikhlas je. Ini ada orang hulurkan sedekah kat pakcik untuk orang yang baik macam pakcik. Sebab dia tolong saya. Saya pun tak kenal pakcik pun tak kenal saya. Tapi pakcik sudi nak tolong saya. Semoga dimurahkan rezeki pakcik. Terima kasih banyak. Okey. Ken. Terima kasih. Ambil gambar? Gambar okey. Okey, terima kasih. Nama pakcik siapa? Abdul Halim. Abdul Halim. Nama saya Syazli, okey? Okey. Okey, terima kasih banyak.